Jom guys. Sambungan kedua. Inilah bahagian yang saya letak kampung yang kata ada nenek. Saya jumpa nenek tu. Wah, bahagian ni. Saya jumpa nenek. Pasal ni jumpa nenek yang berantaikan kaki. Ni kawasan ni. Ni blok ni. Ni blok ni. Asal blok ni semua kubur. Kubur lama pada tahun zaman belum dibina untuk jadi badan kerajaan apa? Belum jadi badan kerajaan di tempat ni. Ni dulu kubur lama. Bahagian kubur lama 80-90 tahun dulu. Kubur diceritakan kubur ni kerajaan ambil untuk buat bangunan kerajaan dan mereka tak pindah kubur-kubur lama. Di sini jarah dia. Jadi dia tanya pada cikgu yang mana-mana yang bisa kena tugas sini, lalu dia kena ganggu lah di bahagian ni. Ni bahagian ni. Ya, tempat laluan dia. Oh, ni kawasan ni, kawasan yang saya nampak pada 2 kali saya nampak dengan nenek tu. Ni kawasan ni dia kajian duk minggu ni. Kajian kawasan ni kawasan ni. Kawasan ni. Start sini memang kawasan dia sampai sana. Memang laluan dia kata nenek tu kan. Pergi balik-balik ke 12.30 malam dia akan bunyi Ni kawasan Genting. Ni kawasan Genting. Okey Ni kawasan checkpoint kedua yang kata kat anchor kat kawasan ni. Mau Kemang. Ni kawasan ni yang kata ada kunci tengah malam akan dengar budak-budak main dengar suara budak-budak menyembang ataupun orang tua-tua bagian ni. Ni kawasan ni checkpoint kedua ni memang anchor lah. Siapa yang tak biasa ni, yang bisa ganti sini pun dia akan rasa ni kawasan dia. Kawasan dia. Ni sekitaran yang saya duduk walking seorang lah. Ni bahagian kantin ni pun padu lah. Masa mula-mula saya kerja dulu, di sini tempat testing yang saya kena baling kursi merah ni. Pada 2021 pukul 6.30 petang saya kunci jam. Di sini tempat yang saya saya duduk sini. Kursi merah tu duduk sana. Kursi merah tu macam ada orang baling main kat saya sini. Ni kawasan ni saya duduk. Kalau akan duduk sini pun kadang-kadang akan dengar step by step. Kadang dengar suara orang batuk, budak-budak berlari kawasan ni. Nasib lah. Kalau hampa nak cerita yang menarik, hampa boleh ikut lah. Ni cik saya, Terjah Solo ataupun Amirul Fizi Channel. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.